Okey, macam tank ni aku memang buang habis sampai bersih. Lepas tu nanti kita akan naik epoxy baru. Bukan atas je tau, bawah pun kita buang tak ada simpan-simpan punya. Bagi puas hati. Okey. Macam gini. Dia punya kebersihan kita memang buang habis macam gini. Sebab tank ni nak coating. Tadi kita dah buang color. Aku nampak satu masalah yang ada pada tank ni adalah tank ni berlubang. Ada pinhole lah kat sini, nampak tu. Kalau korang boleh nampak tu. Ini memang nak kena coating. Ini coating dia akan tutup lah. Okay. Memang buang habis. Kita tak ada simpan-simpan pun. Untuk cover set pula, cover set kita dah repair. Bahagian depan ni yang patah, yang patah kita dah repair. Cun-cun punya. Okay, mana lagi? Kita dah simen-simen. Ini kita dah. Ini tak ada. Ini bersih. Cuma kita touch-up simen lah. Kita dah gosok. Untuk kepala pun sama. Kepala yang mana crack-crack tu kita dah repair. Ni nanti aku akan gosok. Okay, nanti kepala bawah ni kita dah repair. Dia dah crack, kita repair.